Hey subscribers, berjumpa lagi kita dalam channel Faris Sunuri Motovlog. So untuk video kali ni aku just nak share dengan korang semua. Aku dah dapat satu intercom, which is intercom ni dia adalah intercom, bagi aku dia new dekat pasaran Malaysia lah, which is this is Blaze. Okay, Blaze X2. So intercom ni bagi aku dia adalah salah satu intercom yang beginner punya intercom lah, which is dia ada basic punya function, okay, untuk bercakap sebagainya. Dan untuk intercom macam ni, aku tak galakkan korang ada expectation yang sangat tinggi lah dengan intercom ni. Okay, so intercom ni is a basic, which is the entry level. Dia tak sama dengan yang high punya. Tapi kalau kata korang penggunaan, sebab aku selalu bagi tahu orang, intercom ni bila kita nak beli, kita bukan sahaja tengok kepada feature ataupun function yang dia bagi, tetapi kita kena tengok penggunaan kita macam mana. Penggunaan kita lebih kepada ramai-ramai, macam kawan-kawan ataupun kalau abang-abang yang tengok video ni ada satu group yang ramai, okay, dan korang kena beli intercom yang lain. Korang takkan boleh berharap intercom yang macam ni, okay, yang function lebih kurang macam ni. Sebab dekat luar sana, market luar sana banyak intercom yang macam ni, cuma brand saja berbeza, tapi feature macam ni memang tak ada nak support. Alright, so kalau kata korang just nak cakap dengan husband dengan wife, intercom yang macam ni dah cukup memadai lah. Tanpa lengahkan masa, aku nak tunjuk kat korang apa intercom ni ada dekat dalam dia. So jom, let's go. Alright guys, so basically inilah dia intercom dia. Jadi kita kena buka dululah. Ada di antara korang yang menonton video ni nak aku buat sharing more pasal intercom yang ada, yang pernah aku pakai, yang paling high end pun ada, yang harga sampai 2,000 lebih pun ada, 1,000 lebih ada, sampai 1,000, sebiji 1,000 pun ada. Aku nak minta korang komen dekat bawah, okay? Sebab aku nak tengok korang ni punya passion macam mana, apa yang korang nak tahu, apa yang korang nak tahu, apa yang korang nak belajar. So benda tu yang aku nak korang komen dekat bawah, okay? Komen kat bawah. Okay, dia dah bagi tahu awal dekat sini adalah ada tu intercom rider. Jadi jangan harap lebih, jangan harap gila-gila bab satu. Okay, so it's very common. Dan dia dah bagi tahu 500 meter, tapi personally aku tak rasa lah 500 meter. Selalunya intercom macam ni dalam 200 macam tu lah. Sebab 500 ni kalau kata jalan tu kosong, then is professionally boleh lah. Tapi kalau tak, memang susah lah gas tu. So nombor 7 ni adalah charging port lah. Oh okay, so nombor 5 adalah speaker microphone interface. Oh, so maksudnya intercom ni dia bagus, dia tak sekalikan. Sebab mostly lah intercom macam ni, dia akan sekalikan tempat charging dengan tempat yang nak masuk speaker dengan tu. So untuk intercom ni dia tak payahlah, dia dah cantik lah. So dia dah asingkan, jadi boleh mengurangkan masalah charging problem. Tu bagus dia lah. So actually dia ada banyak colour lah, tapi yang aku ambil dua, iaitu warna hitam dengan warna hijau. So macam korang tengok sini, aku dah install satu. Okay, tapi kita nak review kat korang dulu lah. Okay, so ni adalah produk dia. So tengok macam mana, cantik tak? Mantap kan? Dia punya produk dia memang melecun. So kabel standard lah. Cumanya yang ini korang boleh nampak lah, dia punya quality dia is slightly light, very very light. Macam simple punya lah. Yang ini macam, so aku tak recommend lah pakai ni. Ni aku rasa so kita just buka je lah benda ni. Kekurangan intercom macam ni, once korang pakai dah tampal, permanent sampai situ saja. Tu masalah dia lah. Okay, untuk bahagian dalam, dia ada Blaze punya ni speaker, tapi speaker dia ni tak besar. Aku rasa ini dalam berapa lah, mungkin dalam 40 mm, kecil je dia punya speaker dia. So jadi ini semua barang-barang dia. Okay, jadi kalau kita nak bagi senang, nak bagi dengar, so kita masukkan dulu satu. Ni adalah kita punya speaker lah. Okay, so yang ini adalah hasil yang aku dah pasang dekat aku punya helmet KHI aku. Okay, helmet KHI aku dah pasang. So kita ada dua lah, satu colour biru, satu colour hitam. Okay, alright. So aku dah connect dengan Bluetooth dia macam ni. Untuk intercom macam ni, dia tak ada pilihan yang banyak. Kau on, dia akan terus on Bluetooth dia. Selalunya macam tu lah. So untuk yang kali ni dia berbentuk macam tu.
Jadi yang ini aku nak buka kejap lagu nak bagi korang dengar. Letak dekat sini tengah-tengah ni. Aku letak kat tengah-tengah ni. Okay, anggaplah ni kepala korang lah. Anggap ni kepala korang kat tengah-tengah. Aku letak tengah-tengah. Okay. Ni suara dia. Okay, sorry guys, aku lupa. Aku terpaksa potong awal-awal sebab kalau aku masuk video ni dalam YouTube, dia akan check as a copyright. So aku tak boleh nak buka lagu sebenarnya. Lagu is dangerous. So aku akan buka cerita-cerita main pickleball ni. Main pickleball. So ni video orang tengah main pickleball. Okay. So kau dengar. So ni, mantap kan. Speaker dia not bad lah. Walaupun speaker dia besar ni, tapi bagi aku dah memadai lah. Okay, kau dengar Ni yang ni kalau power on. Power on, Bluetooth mode. Kau dengar. Dia power on, Bluetooth mode terus. So korang boleh nampak yang dekat sini dia dah warna hijau macam ni. Yang ni dia masih pairing lagi lah. So kita tengah cari lagi pairing. Oh, dengar. Dah connected. Dia dah connected. Jadi kita cocok kita punya mic kat sini. Ni kita punya mic. Hello. Wah. Mantap guys. Okay, kau tengok ni Kau tengok ni. Ini. Okay, dengar aku cakap Hello guys. Hello. Wah. Mantap bosku. Mantap. So dia dah connect. Jadi kenapa yang kat bawah ni dia masih color biru-biru lagi? Sekejap. Fokus tak? Ni. Kenapa dia masih biru-biru lagi? Sebab ini aku tak connect handphone. So kalau kata wife korang ataupun husband korang ada lagi satu intercom dan satu lagi bonus pun boleh connect lah dekat sini. Alright guys, so itulah dia perkongsian aku tentang video kali ni. Intercom yang baru aku dapat daripada pihak Blaze. So aku ingatkan kalau kata korang berminat untuk tengok intercom ni, korang boleh pergi dekat Malaysia Bike Show akhir minggu ni. Korang boleh pergilah. Dia ada buka booth kat sana, Hall A. Okay, aku pun kemungkinan akan ada dekat sana juga. So nanti kita akan buat testing lah pasal intercom ni. Alright, intercom function, dia punya dual situ pun function. Okay, it's a good one. So ni dah dia guys, dua barang yang aku baru dapat dan kita nak buat testing nanti, insyaAllah tengok macam mana. Alright, so itulah dia video perkongsian aku. Function, working. Cumanya music sharing tu nanti lah tengok macam mana. Aku nak test kat atas motor dulu. Okay. Alright guys, so thanks so much for watching. Dan lagi sekali aku ingatkan, untuk feature intercom macam ni, dia memang very basic lah. Dia cuma boleh bercakap, mostly bercakap lah. Mostly bagi aku boleh bercakap je lah, bercakap. And then kemudiannya daripada segi Bluetooth connection dekat handphone. So untuk jawab call ke apa semua ni, nanti kita test on the bike nanti. Okay. So alright guys, thanks for watching. Ingat, nak beli intercom, tengok apa yang korang nak pakai, apa yang korang nak guna. Okay, jangan nak beli mahal je, jangan nak beli murah je. Tak, semua ada function masing-masing. Tapi yang pasti, yang mahal tu dia ada noise cancellation. Itu yang paling penting lah. Tapi noise cancellation dia berbeza lah. Okay. So alright guys, thanks for watching. Bye bye, peace yo. Assalamualaikum. Ciao.